Dua kali ingat ah. Tak ingat ah, kalau dua kali tak ingat. Di saat-saat akhir cik. Member kehilangan zaman bujang lah. Mengakhirkan zaman bujang. Bismillah. Ya, tak kata apa lah. Sebab penonton baru. Tunggu lah. Anak buka A kan, anak buka macam ni. Anak prefer. Try. Okay. Berantai ni Bran. Hang layan je mimpi ni sampai akad nikah ni. Anak satu sedap. Cia. Apa ketak benda. Siapa yang nak kahwin? Every day waiting for you. Oh, video tu ah. Aku komen sangat tu. Kasihku. Kopi. Oh. Kafe. Kefin tinggi lah. Ya, hang dulu ada Pak Andam. Aku special treatment. Yang Lisa Garden sama ke? Oh. Okay, kita Boleh buat dua. Satu lagi Meran buat. Yang kedua aku tak dapat lah. Yang pertama Nak tahu ni cawan. Butang. Ni cerita butang. Amboi. Ya weh. Ya, satu lagi bagi ni apa Imran buat. Alah. Imran ni kereta akhir Imran nak buat. Esok lusa bini lah. Kami ketak orang lupa nak kain kau. Tak lah. Kau Bantak boy. Mantap. Baik ni. Christian dah. Kenapa? ingat. Sebab dia Kau belum bini hang ah. senang kat dia nanti Zafi. Haji. Dengan mas kahwin dah? Yang masih kau saya itu try. Aku nikah ada 5. Uish. Ganti lelaki. Tok Imam pun tak tahu. Perempuan. Wali. Saksi. Mas kahwin. Ijab kabul. Tak. Dah ha. Malas nak tanya. Okay, Kita kita terus. Aku iman. Okey. Dah. Aku Iman ada berapa? Aku iman ke malaikat. Dah, aku Iman ada berapa? Sifat 20. 5. Sifat 20. 5. Iman dan nak. Okey. Dia macam. Sifat 20. Sifat 20 ada berapa dah? Sifat 20 ada berapa? Semua dah selamat. Selamat sikit. Sebelum kita ni selamat sikit. Setiap video mana selamat siap. Dia tak terbakar. Sifat. Astagfirullah. Kan sih. Hayyul. 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 Apa nama mengucap sebelum kalimah syahadah. Al-Fatihah. Nah, kita pun tak boleh dah. Saya yakin, saya sudah yakin. Cukup dah. Tok Imam merayu tu. Amin. Tok Tafiq hari dulu. Puas. Okey. Yang mau buat tu. Mandi. Mandi. Okey. Nak cakap apa? Minum lebih. Muhammad Izzuddin Faris bin Fadil. Aku nikahkan dikau dengan penama tak tahu. Bawa orang tu. Set bagel.
Nur Husnina Qadirah binti Jafri. Sekali lagi aku tak sebut saya. Oh, okey. Ya saya. Oh. Muhammad Izzuddin Faris bin Fadil. Saya. Okey. Oh, ada jawab. Aku Kau balik. Aku nikahkan kau dengan Nur Husnina Qadirah binti Jafri dengan berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai. Aku terima nikahnya Nur Husnina Qadirah binti Jafri dengan mas kahwin sebanyak RM1,001 tunai. Sah. Sah. Alhamdulillah. Tak yang pergi masjid. Tunggu. Boleh tunggu. Member sama besar kan? Tak asyik pun ketak kan? Dia pasal apa? Bila kita pergi majlis kawan-kawan hang itu buat kuasa. Tak. Oh kuasa Nufui padahal bukan kita yang Jangan sini bang. AC di mana? AC di sini. Hanya saya. Dekat imam sini. Tak kalau ada siapa-siapa yang ni. Tak ada siapa-siapa yang menghalang. Okay, sekarang kita berada di Masjid Al-Ansar bagi untuk meneruskan perkahwinan Faris dan Nina. Semoga berbahagia. Ada cucu. Nina. Oh Nina. Nina. Yalah aku tak. Oh ya. Yeah. Oh ya. Okay. Farid dah besar kan? Dah besar dah. Dah tinggi dah. Farid dah besar. kamu ini hujan baik tu. Ni lagi tu bagi aku. Rezeki. Kahwin. Risal. Boleh depan lagi Faris. Mantap, belum. belum sama. Belum lagi. Mic tak on. Mic. Dah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Izzuddin Faris bin Fadil. Aku nikahkan engkau dengan kakakku Nur Husnina Qadirah binti Jafri dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,001 tunai. Aku terima nikahnya Nur Husnina Qadirah binti Jafri dengan mas kahwin sebanyak RM1,001 tunai. Alhamdulillah. Oleh itu kita semua harus come on man. Come on. Live ni. Hari tu dengar dekat dalam lagu Kamar. Kali ni nak dengar lah. Oleh itu kita semua harus apa? Lupa lirik tu. Asyik baik tak koyak. Ha? Baca taklik ni. Itu ya. Ujung-ujung. Bukan ayat nak keluar mata, mata nak keluar. Ayat mata nak keluar tu. Jadi sedia tu Syah. Tapi Tadi plan dia macam nak angkat dulang. Tiba-tiba cancel.
Bukan kanser, tangguh Sat. Tangguh sangat. Sat lagi tiba-tiba aku dengan Aziz kena jadi dulang boy. Oh, baru okey. Okey. Senyum sikit. Aku video. Bagus mempersilakan pasangan Raja Sehari Nur Husnina Khalimah bersama suami yang berjaya bertahta di hati Muhammad Izzuddin Faris menuju ke Istana Sakti. Dipersilakan. Bismillah. Macam skor. Sini. Ini buat putih nak tayang kan? Terima kasih buat ayah bunda, bonda dan juga opah pengantin. Dipenuhi sakinah, mawadah dan rahmat dari Allah. Semoga kalian sentiasa dilindungi, dipermudahkan dan diberkati dalam setiap langkah. Umi sayang kamu dunia akhirat. Selamat pengantin baru kakak. Semoga bahagia hingga ke syurga. Berikan kata-kata sikit dah halal kan? Ni sampai ke sini. Kata-kata apa? Ni geram aku. Aku nak cakap. Jangan ada ediga bersentuhan. Dah. Selesai. Tunggu je lah. Ingat tu. Aku di mata jaga dia. Pulang alik dia anda dengar. Selamat menjadi orang Perak ah. Baik. 08. Sana sebagai seorang yang dah berkahwin bagi nasihat apa? Kalau ini dah boleh. Kalau demam, ada tak salah? Tinggal aku. Okay. Semoga til jannah. Belum apa-apa lagi dah ni dapat ya. Okay, baik. Doa dulu. Hello, Assalamualaikum. Til jannah, Faris dengan Nino. Faris jaga Nino baik-baik. Nino jaga Faris baik-baik. Semoga kekal hingga ke syurga. Jangan nakal-nakal. Baik, Assalamualaikum. Dia tunggu lepas 15 second. Nanti pop dia ni bawahan cakap. Surprise motherfucker. Faris dan Nina sebab pengantin baru. Semoga berbahagia ke nanti jannah. Sama menyukuhi
perhubungan keluarga baru. Cik. Selamat pengantin baru. Okay, bye.